Hai semua, Ivan ada di sini dan hari ini Hari ini kita akan mengetahui siapa yang lebih mudah menjadi, seorang lelaki atau seorang perempuan. Maria dan saya akan bertukar kehidupan selama 24 jam. Anda mesti menonton video ini sehingga akhir. Hai. You were... Kami akan hidup mengikut rutin harian masing-masing. Jadi Maria, tunjukkan rancangan anda kepada saya. Ini dia. Ini dia. Baiklah, mari kita lihat apa yang anda berikan kepada saya. Saya rasa ini untuk kamu semua. Langgan saluran ini sekarang. Sila subscribe Sucar Boy, Sucar Barat. Dan suka dan komen. Maria, anda tidak akan tahan walaupun beberapa jam dengan rutin harian saya. Anda tidak akan tahan walaupun 20 minit. Apa tidak saya akan. Perempuan. Wah, saya bersedia untuk hidup sebagai seorang lelaki hari ini. Ini tidak sepatutnya berlaku. Adakah dia mencucinya? Tidak. Mari kita lihat apa yang Ivan sediakan untuk saya hari ini. Bangun pukul 10 pagi. Adakah anda serius? Saya perlu kembali tidur? Saya sudah bersarapan pada masa ini. Lelaki. Apa semua ini? Pukul 9 pagi. Selamat pagi. Beri saya 5 minit lagi. Bangun. Apa ini? Guys, tekan suka pada video ini kalau anda suka tidur. Apa ini? Baiklah, saya perlu bangun sekarang. Mari kita mulakan pada senarai. Bangun pukul 9 pagi. Saya sudah bangun. Sangat letih. Senaman pagi? Saya benci senaman pagi. Apa ini? Saya perlu melakukan seperti regangan tekan tubi. Saya sangat letih dan tidak mahu melakukan ini. Baiklah, saya rasa. Lakukan sahaja. Baiklah, semua apa yang anda fikirkan? Saya rasa ini sudah cukup, kan? Hanya untuk rekod, ini adalah jumlah mainan yang tidak masuk akal. Seperti apa ini? Tidak masuk akal. Perempuan. Akhirnya, mari kita lihat berapa waktu sekarang. 10 o'clock. Bagus. Mari kita lihat apa yang seterusnya mengikut senarai Ivan. Melihat TikTok? Perkara pertama di pagi hari? Telefon ini benar-benar rosak. Lelaki benar-benar selesa. Mari kita lihat apa yang dia ada di sana. Bola sepak keuangan, bola sepak. Membosankan. Lelaki. Baiklah, seterusnya dalam senarai ialah menggosok gigi. Tidak sepatutnya ada masalah dengan itu, jadi mari kita pergi. Ini akan menjadi hari yang mudah. Itu mudah. Perempuan. Jadi kami menukar telefon dengan Ivan dan TikTok dia sangat membosankan sehingga saya mula menyukai setiap hantaran kecantikan yang saya lihat. Jadi sekarang Ivan akan dapat tontonan pembukaan alat solek selama-lamanya. Mari kita lihat apa yang seterusnya dalam senarai. Gosok gigi. Mari pergi. Oh Tuhan, mengapa dia memerlukan begitu banyak minyak wangi? Rasanya dia juga menukar berus gigi. Ia benar-benar biru. Mengapa ini sangat bermentah? Dan Paul Gaultier Ultra Male. Senorita, bonjour. Bentuknya menarik, maskulin, dan baunya memang sangat kuat. Saya Ivan, saya sangat moden, saya sangat keren dengan Jean Paul Gaultier Ultra Male ini. Letakkan ini semula. Korang tahu tak apa Ivan makan untuk sarapan? 3 burger. Mari kita lihat jika saya boleh menangi ini. Bagaimana dia masih menunggu seketika. Saya boleh makan 1 tetapi 3? Tidak. Saya sudah kenyang. Saya belum pun makan separuh daripada 1 burger. Lelaki. Alat solek, adakah saya sepatutnya meletakkan sesuatu di wajah saya? Saya tidak mahu melakukan ini. Tetapi saya rasa mari kita pilih sesuatu yang sangat ringan, jadi saya hanya meletakkannya di muka saya dan kita lupa mengenainya. Asas alat solek pencerah. Saya tidak tahu apa ini seperti, apa benda ini. Patutkah saya letakkannya di wajah saya? Patutkah saya letakkan sekarang? Saya rasa kita hanya. Ia bagus kerana saya tidak perlu pergi ke sekolah hari ini. Bagaimana mereka melakukan ini? Bagaimana Maria melakukan ini setiap hari? Untuk apa ini? Bulu mata? Baiklah, saya rasa saya perlu melakukan keseluruhan alat solek muka. Kerana itulah yang saya lihat pada Maria setiap hari. Bulu matanya sangat seperti cerah dan hitam. Guys, saya tak tahu macam mana dia boleh buat semua ni. Oh Tuhan. Apa perkara seterusnya yang boleh kita pakai? Cahaya strawberry? Oh, saya tidak akan memakai gincu. Semua saya tidak mahu memakai ini. Krim lembut. Saya boleh letak yang ini. Anda tahu melembutkan kulit anda. Ini kelihatan seperti Maria.
Awak baru nak pergi sarapan ke? Ya, saya sedang memakai alat solek. Adakah anda benar-benar melakukan keseluruhan solekan? Saya hanya maksudkan krim muka. Betul ke? Ayo kawan. Sialan. Saya perlu mencuci semuanya. Sebenarnya, solekan nampak cantik pada Ivan. Maria selalu makan bijirin semasa sarapan. Jadi kami ada bijirin di sini dan mari ambil susu. Ini tidak kelihatan menjanjikan, tetapi sekurang-kurangnya saya harap bungkusannya penuh. Itu saja. Apa? Saya pasti tidak akan kenyang. Baiklah, seterusnya kami ada susu. Bijirin ini agak baik, tetapi saya lebih suka makan protein untuk bina otot tahu. Ya, saya semakin kuat otot. Ini tidak mencukupi. Saya rasa ini pun tak layak dipanggil sarapan. Kawan-kawan, saya masih sangat lapar. Tetapi apa yang ada dalam senarai? Seterusnya adalah mesejkan orang yang anda suka. Apa? Saya tidak suka arah tuju ini. Saya tidak mahu mesej orang yang Maria suka. Apa itu? Itu sangat pelik. Saya tidak mahu lakukan ini. Saya bukan Maria, saya tidak melakukan semua yang dia perlu lakukan. Minit. Mungkin kita boleh berseronok sedikit. Jadi mari mesej dia sebenarnya. Jadi kami juga bertukar telefon. Jadi saya ada akses kepada telefon dia. Mari mesej. Jadi saya ingat bahawa orang yang dia suka bermula dengan Jacob. Jay-Z Jared Leto. Jason. Jake Gyllenhaal. Jaden. Saya jumpa dia, ia Jaden. Baiklah, jadi apa yang patut saya mulakan? Hai Jaden. Mungkin sesuatu seperti ini. Oh, dia sedang menaip. Hai Maria. Mungkin sesuatu seperti apa kabar sayang? Hai cantik. Hai manisku. Ya sayang. Nah, itu bukan Maria. Saya rasa sesuatu yang ringkas seperti apa kabar? Mari lihat apa yang Jaden balas. Saya baik, terima kasih. Bagaimana dengan awak? Kami hanya akan kata, kami baik. Saya rasa dia percaya bahawa saya adalah Maria sekarang. Anda tahu, saya gembira anda mesej saya. Sebenarnya saya suka anda. Oh, Apa sebenarnya Maria anda bertuah? mungkin kita boleh keluar dan menonton filem bersama-sama suatu masa nanti. Maria, saya sebenarnya membantu anda mendapatkan teman lelaki. Anda patut berterima kasih. Ayo, Maria, balaslah. lihat semua mesej ini. Saya rasa dia semakin terdesak. Jawablah saya. Saya cinta awak. Saya rasa apa yang saya akan buat, saya tidak akan menjawab mereka. Dia akan bercakap dengan Maria di sekolah bersemuka. Dia sedang menelefon saya. Saya akan tolak dia. Maria, anda kena uruskan ini nanti. Baiklah, mari lihat apa yang seterusnya dalam senarai. Sekolah renang dan menari. Jangan lambat. Renang dan menari? Baiklah, saya rasa saya patut pergi bersiap. Mari lihat apa yang ada dalam almari dia. Perempuan, perempuan, perempuan. Survive latihan bola sepak. Selepas 3 burger itu, baiklah, saya rasa saya perlukan pakaian bola sepak. Mari lihat apa yang dia ada di sini. Adakah ini bola sepak? Saya tidak rasa begitu. Tunggu, saya rasa ini adalah bola sepak, tetapi saya tidak pernah lihat Ivan memakai ini. Ayuh, di mana? Di mana sesuatu? Oh, tunggu. Mari pakai ini. Ini kelihatan seperti bola sepak, bukan? Kasut biru spiky, itu yang saya perlukan. Oh, busuk. Dia memang perlu mendapatkan yang baru. Bat it. Stick, stick, stick. Semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, semakin. Masa untuk bola sepak sekarang. Lelaki, lelaki, lelaki. Baiklah, jadi mari cari peralatan renang. Almari Maria. Oh, begitu banyak gaun. Saya rasa ini adalah barang-barang renang. Kenapa ada begitu banyak barang? Tidak boleh berenang tanpa ini, tanpa ini. Apa itu? Baiklah, apa-apa saja. Masukkan semua ini ke dalam beg. Kita tutup dan saya rasa selesai. Tetapi saya tidak akan pergi berenang dalam ini. Ini adalah baju tidur saya. Baiklah, apa yang kita jumpa di sini? Betul? Ini terlalu pendek. Ada jaket-jaket ini. Ini juga terlalu kecil, kawan-kawan. Saya rasa ini sesuai untuk saya. Baiklah, biar saya cuba ini dan mari lihat jika ia muat. Baiklah, mari pergi berenang dan menari, aktiviti kegemaran saya. Saya harap tidak akan sukar di sana. Mungkin saya patut lihat dulu peraturan bola sepak. Saya tidak faham bola sepak langsung. Dan t-shirt Ivan benar-benar berbau busuk. Saya juga dalam kereta, saya boleh dengar semuanya. Saya tahu. Saya juga tidak berminat pergi kelas menari dan berenang. Anda akan baik-baik saja. Anda akan suka. Saya rasa. Tempat ini sangat besar. Dan sebenarnya, saya tidak tahu apa-apa tentang bola sepak. Oh, tunggu saya. Saya rasa saya nampak padang bola. Jadi, sangat susah untuk dipakai. Mereka sangat ketat. Saya anggap ini untuk pertahanan. Tetapi di mana saya letak ini? Macam apa pula ni? Saya rasa ini sebenarnya pergi ke sini. Betulkan saya jika saya salah. Tetapi kita perlu pakai kasut bola sepak spiky ini. Baiklah, tunggu. Ini tidak begitu susah dipakai. Saya rasa saya sudah bersedia sekarang. Saya sudah bersedia. Sebenarnya, datanglah melawat kem musim panas terbesar dan terbaik di Dubai di Danube Sports World. Tetapi pertama, saya perlu latih diri saya sebelum latihan.
tonton dan belajar. Ya, mungkin. Oh, ya. Oh, tunggu. Bola sepak adalah mengenai kaki anda. Apa yang saya lakukan? Berkayuh. Ya, berkayuh. Saya akan buktikan Ivan bahawa saya sebenarnya boleh melakukannya. Lelaki. Jadi kita di sini semua. Kita sudah sampai di pusat sukan Maria. Mari kita pergi. Kawan-kawan, saya rasa saya sudah lambat. Saya lewat. Jadi saya perlu cari pintu masuk sekarang. Adakah ini kelihatan seperti pintu masuk kepada anda? Tidak. Saya rasa bukan. Mari cari yang lain. Sesiapa di mana pintu masuk? Kawan-kawan, saya tak boleh cari pintu masuk ini. Dan saya rasa saya sudah sangat lambat. Mari semak masa. Apa? Saya sudah lambat 30 minit. Saya rasa tidak ada tujuan untuk pergi ke sana. Jadi mari kita pergi ke kelas tarian. Hai. Baiklah, mari kita tukar. Baiklah kawan-kawan, saya sudah bersedia untuk menari. Ini sepatutnya agak mudah. Siapa kata sudah selesai? Kita akan pemanasan dulu. Baiklah, betul. Apa yang anda katakan? Latihan pertama yang kita buat, kita pergi ke tepi dan kemudian kita cuba capai kaki kita dengan tangan kiri dan kemudian tukar. Lagi. Ini terlalu sukar. Itu baru permulaan. Apa baiklah. Kemudian selepas itu kita turun dan kemudian kita naik dan pergi tinggi. 1 dan 2 dan 3. Adakah ini benar-benar tarian ballroom atau latihan kecergasan? Jangan merengek, anak muda. Kita akan buat latihan ketiga. Kita turun 2, 1, 2, 1, 2, lebih cepat 2 dan tinggi. Belakang saya berbunyi. Begitulah cara kita mengajar kanak-kanak berumur 5 tahun. Perempuan. Apabila kita jumpa seseorang, saya datang ke sini dan cuba tipu. Kaki saya pergi di bawah bola, pergi atas bola. Maaf. Kemudian saya tipu, kemudian saya pergi ke sisi ini dan kemudian saya tukar ke sisi lain. Berlari dengan satu. Satu, sentuhan kedua. Ya, anda cuba menipu pertahanan jadi anda hadapinya, anda pergi ke sisi ini dan kemudian anda pergi ke sisi bertentang tangan. Langkah lintas. Hampir. Mari buat tendangan ke atas. Lantun, tendang. Lantun, tendang. Lantun, tendang. Lantun tendang. Lantun, tendang. Sekarang yang sebenar. Seperti saya pasti boleh buat ini. Bola terlalu ringan. Bagaimana Ivan boleh buat ini setiap hari? Baiklah, jadi pergerakan pertama yang kita akan belajar akan menjadi rutin asas kita untuk pemanasannya. Jadi, kita pergi dengan anda. 1, 2, 3 dan 4 dan 1, 2, 3 dan 4 dan 1. Sedikit lebih cepat lagi. 1, ya mungkin. Cha-cha-cha. Apa? Cepat? 2, anda pergi ke depan 2, 3 turun. Bagaimana Maria buat ini? 1, 2, 3 dan cha-cha-cha dan 2, 3 cha-cha dan 2. Jurulatih, baiklah. Bolehkah kita buat sesuatu sekurang-kurangnya yang sedang trend? Periksa ini. Hai, saya Renata Bliss dan saya guru tarian freestyle anda. Kawan-kawan, tulis dalam komen nama tarian bodoh ini. Anda panggil ini tarian? Ia cuma pergerakan monyet. Saya tak suka. Saya sebenarnya suka. Ya, perempuan. Semua mari kita pergi. Mari bersedia. Mari kita lakukan tindakan masa nyata. Hey. Oh, tidak. 1-0. Yay! 11. Deja vu. Saya baru sahaja berada di tempat ini sebelum ini. Mula ulang lagi. Red Bull. 1 minit dalam perlawanan. Saya sudah letih. Oh, penjuru. Bagaimana mereka masih berlari laju? Baiklah, Maria. Mari semak penalti anda. Baiklah. Mari kita pergi. Bro. Baiklah, berhenti di situ. Oh, tidak. Kenapa anda menembak dulu di lantai? Bolehkah anda dengar rumput berbunyi seperti? Anda boleh dengar seperti shake. Saya mahu anda lihat bola dan matlamat anda adalah untuk pukul bahagian tengah bola. Sekarang kita tidak pergi dengan bahagian dalam. Kita cuba pergi dengan tali kasut. Di sini anda pergi dengan kekuatan. Di sini anda pergi dengan ketepatan. Baiklah, saya akan cuba. Mari kita pergi. Mari kita cuba. Anda boleh lakukan ini. Jauh lebih baik. Cuba lagi. Itu jari kaki tali kasut. Cuba lagi. Anda dengar. Mari kita pergi. Cuba lagi. Anda masih boleh dengar. Ayo yang terakhir. Kerja yang bagus. Sabar. Lebih baik. Tahniah. Mari kita pergi tengok bagaimana keadaan Ivan. Tunggu. Itu bukan caranya. Maria, apa yang anda buat di sini? Latihan anda sangat mudah. Saya selesaikannya lebih awal. Oh, betul. Baiklah, tunjukkan kepada saya bagaimana ia dilakukan. Cha-cha-cha. Aha. Jadi, apa pendapat anda? Dear Maria, kemahiran yang bagus. Saya betul-betul fikir menari adalah mudah, tetapi sebenarnya tidak. Mari kita buat tarian awak. Itu adalah cabaran yang sukar. Dear Maria, adakah susah menjadi lelaki? Tidak. Adakah susah menjadi perempuan? Agak ya.
Jadi, cabaran telah tamat. Saya perlukan telefon saya balik di sini. Baiklah tentu. 54 panggilan tidak dijawab daripada Jayden. Macam mana dia boleh dapat nombor saya? Dia adalah orang paling pelik di sekolah. Oh, tak kisah. Pelanggan jika anda juga sayangkan adik-beradik anda. Tunggu, terangkan kepada saya kenapa? Saya sedang bercakap dengan awak. Terangkan. Ah, Terangkan. selamat tinggal.